Assalamualaikum dan hai. Jom ikuti langkah-langkah untuk sambungkan e-invoice anda dengan BizApp. Tekan butang menu, scroll ke bahagian integrasi. LHDN e-invoice. Lengkapkan maklumat pendaftaran seperti jenis pendaftaran, alamat, email, nombor telefon, pendaftaran SST dan sebagainya. Scroll ke bahagian My Tax API. Sepanjang tempoh staging period, anda boleh lakukan test untuk pastikan e-invoice anda berjalan dengan lancar. Jom dapatkan client ID, secret ID di bahagian link yang disediakan. Tekan link, pilih jenis maklumat dan masukkan maklumat yang diminta. Sekiranya anda menggunakan nombor kad pengenalan, masukkan nombor kad pengenalan pemilik bisnes anda. Masukkan kata laluan dan tekan log masuk. Pergi ke bahagian atas skrin dan tekan My Invoice. Tekan butang profile di bahagian atas kanan dan tekan menu View Taxpayer Profile. Anda boleh dapatkan maklumat TIN di sini. Scroll ke bawah ke bahagian Representative dan tekan butang ERP. Pergi ke bahagian kanan dan tekan butang Register ERP. Namakan ERP anda. Boleh gunakan BizApp ataupun nama kedai anda. Tetapkan tempoh secret key ini sama ada 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Kami sarankan untuk pilih 3 tahun. Tekan butang register dan anda akan dapat 3 key untuk anda copy dan paste ke dalam BizApp. Untuk memudahkan anda copy dan paste secret key, anda tekan butang copy di bahagian kanan. Pergi ke BizApp dan paste maklumat tersebut ke kotak yang disediakan. Ulang langkah yang sama untuk client secret 1 dan client secret 2. Selesai menyalin semua secret key, tandakan box I confirm I have copied and saved the client secret dan tekan butang Done. Anda dapat lihat ERP yang telah anda cipta tadi di bahagian bawah. Scroll bawah ke bahagian otomasi. Pastikan anda menandakan kotak pilihan yang anda inginkan. Sekiranya anda ingin menghantar semua tempahan di BizApp secara automatik ke e-invoice kecuali tempahan Shopee dan TikTok Shop, tik bahagian ini. Sama juga untuk bahagian bawah. Sekiranya anda ingin menghantar secara automatik semua tempahan yang diterima dari ejen kepada LHDN e-invoice, tekan bahagian ini. Tekan butang kemas kini. Tekan butang OK. BizApp anda telah tersedia dengan integrasi e-invoice. Selamat mencuba!